Orang ni apa? Inilah perut lembu. Ni bagus tau. Sedap ni buat ayam asam. Lepas tu buat kerabu. Okay, soal ni kita nak masak kerabu. Jom kita potong dia dulu. Kadang-kadang ada orang dia suka makan tapi tak tahu nak masak apa kan. So biasanya lah paling senang. Kalau nak jadi macam sayur sekali dengan perut kan. Inilah yang paling senang. So kita hiris serai ni nipis-nipis, potong kecil-kecil, okey. Masukkan bawang merah, bawang putih, serai, halia, lengkuas dan juga sedikit masukkan cili api juga. Lepas kita kisar, kita masak sekejap dekat atas api ya. Kita masukkan santan betul-betul santan asin ah. Sambil tu kita rebus pucuk paku ya. Ambil tadi kita punya pucuk paku yang kita dah rebus. Okey. Lepas tu masukkan tauge. Macam tauge mama suka macam ni, segar-segar kan. Kalau kita gigit tu kan dia crunchy gitu. Okey. Masukkan kerisik, masukkan garam, gula, masukkan mushroom seasoning. So kita masakkan kita punya santan kita dah rebus tadi dengan dia punya herbal. Masukkan sedikit demi sedikit. Okey. Tuangkan sedikit jus limau nipis. Saya terliur nak tengok tak apa pakai tangan. Ya Allah tak sabar dah tak ada. Bismillahirrahmanirrahim.